Berabuk weh studio. Punya lama kita orang cuti raya. Ready dah? Okay. Economy Express. Antara tarif dan Jakarta, kita jatuh cinta. Sebelum kita mula nak bercakap pasal tarif, boleh tak aku nak cakap sikit pasal satu benda. A bit funny, betapa kelakarnya kita orang baru dia cakap pasal saham Magnificent 7 minggu lepas dalam Economy Express edisi khas. Semalam dilaporkan lebih bertrilion-trilion US dollar market cap untuk saham Mag 7. Poof, lenyap. So pertama sekali aku harap tak adalah antara korang yang terkesan dengan perkara ni kan. Kok lah tiba-tiba nanti ada kat ruangan komen yang, "Weh boy, kau dah lah suruh aku beli saham Mag 7 minggu lepas. Hari ni portfolio aku down 20%. Mampus!" Adakah aku Jim Cramer Malaysia? Ketepikan semua jenaka, all jokes aside, sudah tentunya tuan-tuan dan puan-puan tolonglah berhemah dalam pelaburan, buat pengiraan secara terperinci. Do not, jangan sesekali laburkan duit yang korang tak sanggup rugi. Basically duit yang korang nak hidup lah, duit nak bayar komitmen, duit nak beli susu anak. Jangan sentuh duit-duit ni. Pastikan bila korang nak labur atau trade tu, pastikan korang guna duit lebihan. Sekian pesanan khidmat masyarakat. Okay. Actually aku tak tahu macam mana nak mulakan topik ni sebenarnya. Sebab sejak minggu lepas memang chaos satu dunia. Macam meme anjing yang office dia terbakar. This is fine. Sejak Trump umumkan reciprocal tarif kepada 90 negara seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Dalam waktu diumumkan tu kita tengah mood raya lagi, bhai. Kalau korang memang penonton setia Economy Express, terutamanya sejak akhir tahun lepas, bila Trump dah kata kembali menjadi perhatian kerana dia bakal kembali menjadi Presiden Amerika Syarikat, kita sebenarnya dekat Economy Express memang banyak sangat cakap pasal tarif lah. So aku harap sangat korang yang memang kita orang punya penonton setia, kalau ada lah, yang dah lama tonton Economy Express ni, aku harap korang dah cakna lah tentang asas-asas berkenaan tarif. Aku boleh bayangkan korang tengah raya, lepas tu ada pakcik-pakcik, makcik-makcik yang, apa pasal tarif ni? Apa pasal tarif? Lepas tu korang pun bangun. Actually, so aku harap korang learn something lah berkenaan tarif daripada Economy Express. Lepas tu aku nak tambah juga dalam isu ni, kenapa Singapura pun kena juga tarif. Member dah lah tak buat apa kot. Salah satu partner US paling kamcing dekat rantau ni, and tak pasal-pasal pun kena tarif, Mat. Malaysia, Indonesia, Thailand tu aku faham lah sebab kita ada terpalit dengan BRICS. Tapi Singapura ni yang punya kamcing dengan US pun kena. Kesian member, bhai. Okay, dekat situ sebenarnya kalau korang perhatikan betul-betul secara keseluruhan lah situasi ni, korang akan faham yang Trump ni dia sebenarnya nak cetuskan huru-hara. Ni personal opinion personal opinion. Tapi yelah, kita kan dah pernah lalui perkara ni waktu Trump jadi Presiden Amerika Syarikat dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dia macam ini semua adalah deja vu. Macam kita dah tahu dah apa dia punya taktik dia yang suka huru-harakan apa orang kata pasaran lah. So dekat media sosial bersepah teori kenapa pentadbiran Trump actually buat semua ni. Ada yang berpendapat ini adalah permainan jangka masa panjang beliau untuk memaksa pihak Federal Reserve untuk turunkan kadar faedah US dollar. So kalau korang ingat waktu awal-awal Trump masuk Oval Office awal tahun ni, dia macam ada sedikit orang kata pergaduhan, bukan pergaduhan, ni macam lawan-lawan mulut lah dengan Fed, di mana Trump nak Fed turunkan kadar faedah, tapi Fed kata Presiden tak ada kuasa untuk demand kadar faedah diturunkan. So aku rasa, mamat dekat media sosial ni rasa yang ini adalah permainan Trump untuk memaksa Fed turunkan kadar faedah interest rate, di mana kalau ianya adalah benar, memang satu perkara yang menakjubkan. Tapi aku tak tahu kenapa aku dapat rasakan yang dia sebenarnya tak adalah fikir sedalam tu pun. Orang ramai macam orang kata terlebih overanalyze, terlebih menganalisa setiap pergerakan dia. Macam orang terlalu expect tinggi. Macam kalau kau tengok Kinemon dalam One Piece.
Berpeluh why. You are a genius. Padahal Muhammad tu tak sengaja berpeluh why. Salah satu sebab kenapa aku rasa macam tu, kerana ada banyak elemen dalam reciprocal tarif ni yang rasa sketchy. Korang faham tak sketchy? Dia macam buat benda ni dia macam main-main sikit. Dia macam asal boleh lah. Contoh ini hujah pertama. Okay, ada seorang pereka grafik dekat Twitter yang perasan poster yang kerajaan Amerika Syarikat buat untuk senaraikan reciprocal tarif tu pun dibuat secara tidak profesional. The poster yang Trump pegang waktu diumumkan tu, kalau korang zoom in, font dia tak sama size. Some of the input tu dia tak align. Come on, ni kerajaan Amerika Syarikat tu yang spend like $1 trillion on their military, their government. Takkan pereka grafik pun tak ada. So, sketchy tu. Lepas tu, formula yang diorang gunakan untuk putuskan berapa banyak tarif yang dikenakan pada setiap negara tu pun diorang tak boleh nak jelaskan dengan, diorang tak boleh jelaskan secara detail. Yelah, nama dia kan reciprocal tarif. Dalam bahasa mudah dia cukai balasan, cukai tindak balas. Cukai yang dikenakan sebab satu-satu negara tu kenakan cukai kepada Amerika Syarikat. Jadi Amerika Syarikat balas, jadilah dia reciprocal tarif. Jadi kenapa why kita Malaysia yang what lack, what chill, what peace ni tiba-tiba kena? Kita tak pernah kenakan sebarang tarif pun kepada import-export Amerika Syarikat. Lepas tu kita tak officially pun one of the members of BRICS. Lepas tu, kena cukai balasan. Apa yang cuba dibalasnya? So, alasan yang diberi kalau tak silap aku, manipulasi mata wang. Pentadbiran Trump dan kerajaan Amerika Syarikat dakwa yang Malaysia mengamalkan polisi yang membolehkan kita mengekalkan kelemahan wang ringgit berbanding US dollar. Amin. Bro, have you heard of inflation? Sorry, terbahasa Inggeris pula. Atau koma Trump boy. Tak pernah dengar ke pasal inflasi? Kami ni negara kecil saja. Of course lah kami cuba nak kawal mata wang kami supaya rakyat masih mempunyai pekerjaan. Anyway, aku rasalah sebenar-benarnya kita semua boleh setuju yang Malaysia dikenakan reciprocal tarif sebanyak 24% ini adalah oleh kerana ketidakseimbangan dagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat pada tahun-tahun lepas. So pada tahun lepas 2024, Amerika Syarikat telah mengimport barangan dari negara kita sebanyak lebih 52 bilion US dollar. Sebaliknya pula, kita hanya mengimport barangan dari Amerika Syarikat sebanyak sekitar 27 bilion US dollar. Kita jual 52, kita beli 27. Almost separuh, almost 100% gandaan in terms of deficit. Dan sudah tentunya lah ini adalah perkara yang tidak menggembirakan bagi pentadbiran Trump. Mana cik kami je yang beli dari kamu banyak-banyak. Kamu kenalah beli dari kami banyak-banyak juga. Di mana perkara ini sejajarlah dengan manifesto Trump yang mahukan lebih banyak kuasa production dan penjualan diberikan kepada perniagaan dalam negara mereka. So it makes sense. At the end of the day, it kind of makes sense lah. Jadi, what will Madani do? Macam Mak Saleh kan, diorang ada tagline, apa tu? What will Jesus do? WWJD. Diorang ada buat dekat bracelet. Sometimes ada buat kat tattoo. Diorang akan tulis WWJD. Sebab every time diorang kena buat decision, diorang akan tanya diri diorang balik, apa yang Jesus Christ akan buat dalam situasi yang sama? Jadi kita pun boleh buat juga kot bracelet WWMD. What will Madani do? Lepas tu kita wajibkan semua budak sekolah pakai. Gurau. Semalam 8 April, PMX dan kerajaan Malaysia telah mengumumkan yang mereka akan menghantar rombongan yang diketuai oleh Tengku Zafrul ke Amerika Syarikat. Ini bagi membincangkan dan berunding berkenaan hal tarif tersebut. Asalnya baru hari tu je aku tergelakkan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang kelang kabut pergi jumpa Trump lepas kena ancaman tarif. Aku tergelakkan. Rupanya kita pun kena buat perkara yang sama. What goes around comes around, guys. Diharapkanlah rombongan tersebut akan pulang dengan berita yang baik.
Aku tahu dari tadi mungkin aku ada banyak gelak dan buat jenaka berkaitan hal ini, tapi sebenarnya perkara ini adalah satu isu yang sangat serius. Potensi implikasi dia memang besar. Kilang boleh tutup, pekerjaan boleh lenyap, rakyat akan sengsara. Jadi apa yang kita boleh lakukan pada saat ini adalah dengan memastikan yang suara kita didengari. Kongsi kerisauan anda tentang isu ini di platform media sosial seperti video yang kita orang buat ni lah. Didik orang-orang di sekeliling korang yang mungkin tak ambil pot, tak ambil tahu, korang kena pastikan dia pun tahu. So dengan itu kita akan mampu mendesak pihak pembuat polisi untuk lakukan sesuatu. Biar putih tulang, jangan putih mata. Ekonomi Express minggu ini dibawakan khas oleh FXGT. Aku rasa dah macam radio rosak sebenarnya. Setiap minggu explain dekat korang apa itu FXGT. Tapi tak apa, seperti CTC FM, FXGT juga komited nak berikan anda yang terbaik. Buat korang yang masih belum tahu, FXGT merupakan sebuah brokerage yang menyediakan platform untuk korang trade CFD alatan kewangan dalam pasaran. Dan of course, buat keuntungan. Ada macam-macam alatan kewangan yang FXGT kan sediakan di platform mereka untuk korang trade seperti emas, perak, mata wang, iaitu forex lah, saham global, indeks, mata wang kripto, minyak dan bermacam-macam lagi. Dan apa yang bestnya lagi nak trade dekat FXGT ni adalah FXGT ada sediakan aplikasi telefon pintar untuk mudahkan urusan trading korang. Basically smartphone punya apps lah. Kalau korang dah pernah trade, aku yakin korang mesti pernah ada pengalaman rasa leceh nak set up account korang kan. Jadi dengan menggunakan aplikasi FXGT ni, urusan korang sebagai trader juga akan menjadi mudah. Sebab semuanya dah disediakan di satu tempat. Korang boleh create account dekat dalam app tu, deposit dana pun dekat app tu, entry dan exit position trade korang pun dekat dalam aplikasi yang sama. Mudah. Tak perlu nak buka browser, login members area untuk deposit, lepas tu tutup browser, trade dekat MetaTrader, lepas habis trade kena buka balik browser untuk withdraw dan sebagainya. Leceh. So, tak kisahlah kalau korang trader baru dengan FXGT ataupun korang memang dah lama, semua orang boleh memanfaatkan aplikasi tersebut yang boleh dibuat turun ke platform iOS dan juga Android. So, boleh gunakan link yang kami sediakan di description di bawah untuk download app tersebut kalau korang takutlah tersalah download. Boleh gunakan link yang kita dah sediakan. Dan korang juga boleh gunakan link di bawah untuk register akaun FXGT anda. Yang terbaik hanya di FXGT. 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 Winter is coming. Okey, dalam sebuah berita yang kurang sedikit kompleks sebab tadi kita dah cakap pasal tarikh kan, mesti korang pening. Korang tahu tak, baru-baru ni sebuah syarikat dari Amerika Syarikat telah berjaya menghasilkan, menghasilkan ke melahirkan? Menghasilkan semula spesies haiwan yang telah pupus. So bunyi macam susah nak percaya kan. Haiwan yang berjaya dilahirkan semula itu adalah merupakan subspesies kepada serigala yang dinamakan sebagai dire wolf, yang difahamkan telah pupus dari muka bumi sejak 12,000 tahun yang lalu. Mungkin sebab aku banyak sangat tengok Game of Thrones kan, aku rasa macam tak percaya yang dire wolf sebenarnya dah tak wujud di muka bumi. Tapi korang jangan keliru pula, serigala sebenarnya masih lagi wujud, cuma subspesies dire wolf ni yang khususnya telah pupus. Aku rasa saiz dia memang jauh lagi besar lah daripada wolf yang kita masih ada dekat dunia sekarang ni. Kembali kepada berita asal, syarikat yang bernama Colossal ni merupakan sebuah syarikat pemula, dalam bahasa Inggerisnya startup, yang mempunyai kepakaran dalam bidang bioteknologi. So Colossal pada Isnin lepas telah memberikan satu pendedahan khas mengenai pencapaian diorang ni melalui majalah Time. Dalam artikel yang diterbitkan, mereka dimaklumkan telah berjaya menghasilkan 3 ekor dire wolf menggunakan teknologi modifikasi genetik. So 2 ekor dire wolf jantan yang diberi nama Remus dan Romulus, dan seekor lagi betina yang diberi nama Khaleesi. Okey, tu aku rasa memang obvious reference to Game of Thrones tak silap aku, Khaleesi ni maksudnya Queen, Permaisuri dalam bahasa Dothraki. Bersepah kali tu. Dothraki ni adalah salah satu kaum nomad dalam cerita Game of Thrones. Okey, nerd alert.
sedikit perincian macam mana syarikat Colossal ni berjaya hasilkan semula direwolf 3 ekor ni tadi. Difahamkan diorang ambil DNA yang ditemui pada fosil dan tulang direwolf yang pernah ditemui oleh ahli arkeologi. So secara spesifiknya, gigi direwolf yang berusia 13,000 tahun dan tengkorak direwolf yang berusia 72,000 tahun. That's actually insane which I'm sure aku tahu korang mesti tengah fikir apa yang aku tengah fikir. Okay, saintis dari syarikat Colossal ni tadi, diorang ambil genes, 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 bukan slogan, daripada spesies serigala yang masih wujud lagi hari ni, iaitu grey wolf. Kemudiannya, diorang ubah genes tu untuk jadikan dia sama dengan genes yang diorang jumpa dekat fosil tadi. So, lepas itu, genes yang diubah itu dimasukkan ke dalam sel telur yang kemudiannya dicucuk kepada ibu tumpangan daripada spesies anjing. Dia tak bagi tahu pula lah spesies anjing apa. Basically macam surrogate mother lah. Macam yang manusia boleh buat. Jadi kembali kita ke syarikat Colossal ni. Kalau korang nak tahu sebelum ni, Colossal pernah viral sebab diorang buat pengumuman yang syarikat diorang sebenarnya cuba untuk menghasilkan semula gajah woolly mammoth. Gajah yang berbulu warna coklat dalam cerita Ice Age tu, woolly mammoth. Diorang claim dengan teknologi dan kepakaran yang diorang ada, diorang akan dapat hasilkan woolly mammoth tu. Dan pengumuman ini dibuat pada tahun 2021. Mungkin waktu tu diorang buat pengumuman yang orang kata agak drastik, bukan drastik, agak sensasi ni untuk dapatkan perhatian media sebanyak mungkin untuk tarik pelabur. So apa jadi dengan projek gajah tu? Akhirnya pada bulan Mac tahun ni, baru-baru ni je, Colossal telah berikan kemaskini update mengenai projek tu lebih kurang 4 tahun selepas pengumuman pertama, di mana diorang berjaya hasilkan woolly mouse. Tikus bukan gajah, tikus. So point diorang dekat sini adalah kira macam ada kemajuan lah dalam projek tu. Ciri-ciri berbulu lebat yang ada pada gajah woolly mammoth dapat dihasilkan pada tikus yang asalnya berbulu pendek. So macam it's a step towards the right direction lah. Jom kita tengok dari sudut bisnes pula, perniagaan. Kalau korang nak tahu, pada Januari tahun ni Colossal telah berjaya meraih pelaburan sehingga 200 juta US dollar. Nama-nama besar dalam dunia perniagaan seperti Paris Hilton, that came out of nowhere, dan kembar Winklevoss, legend Bitcoin, adalah antara pelabur yang dimaklumkan telah menunjuk minat mereka kepada Colossal. So, ramai pakar beranggapan yang Colossal berpotensi untuk menggoncang pasaran dengan teknologi kejuruteraan genetik ciptaan mereka, di mana ianya juga berpotensi untuk berevolusi kepada aplikasi perubatan dan rawatan manusia. Jika korang fikir secara ringkas lah, kata secara asas je pun, korang bayangkan di masa hadapan manusia boleh custom ciri-ciri yang ada pada zuriat diorang. Nak rambut warna perang ke, nak ada lesung pipit ke, nak ada hidung mancung ke, macam korang main game character creation punya menu tu, manusia in real life boleh buat kalau teknologi daripada Colossal ni actually came true lah. So potensi untuk Colossal ni jadi sebuah syarikat mega di masa hadapan adalah sangat tinggi. Dan selalunya sudah tentu aku akan nasihatkan korang untuk get ready bila Colossal ni disenaraikan je di bursa nanti. Korang kena grab IPO dan labur awal. Tapi itulah, tak silap aku, modifikasi genetik tanpa alasan yang kukuh ni haram dari segi Islam. So aku tak naklah push kat korang syarikat yang tak patuh, orang kata syariah compliance. Tapi itu semua korang boleh buat korang punya research and decide for yourself. Korang rasa macam mana? Cuba share dekat ruangan komen di bawah. Aku nak try buat anak aku rambut merah boleh tak? Macam Shanks. Kenapa lately lepas raya ni semua orang macam cepat marah sikit. Kalau korang tengok dekat media sosial, sikit-sikit semua nak melenting. Maybe tengah emosi sebab mood cuti tak habis lagi tapi dah kena paksa kerja. Mungkin. Anyway, seperti biasa, jangan lupa untuk like video ni, subscribe ke channel CTC FM dan tinggalkan pendapat anda untuk episod minggu ini di ruangan komen di bawah. Kalau korang nak tahu, kita orang sebenarnya baca semua komen-komen korang. Dan untuk minggu ni, apa kata korang share video ni kepada kenalan atau ahli keluarga korang yang masih emo sebab tak puas cuti raya. Jiwa dia masih ada dekat kampung. Moga cepatlah hilang mood swing dia tu. Jumpa lagi di minggu hadapan. Bye.